Okay, dah bersibling. Hai guys. So setelah lebih kurang dalam berapa jam perjalanan, 8 jam 9 jam. So sekarang kita dah check in dekat Kundasang Guest House, dekat area Kundasang ni lah. So kita nak rest, nak relax-relax, then besok kita punya perjalanan lah. Kita nak mendaki ke Gunung Kinabalu. Okey, jom kita tengok keadaan dekat homestay kita ni, dekat guest house kita. Okey, jom let's go. Okey, so ni kita dekat kawasan guest house kita. So ni view dekat kawasan guest house kita lah, dan kita boleh nampak view pemandangan Kinabalu lah. Tu Gunung Kinabalu tu, tapi ditutup oleh awan lah. So kalau tengok ni adalah view dekat kawasan guest house kita lah. Dia lebih kurang macam bilik-bilik. Okay, macam ni dia ada rumah yang ada 2 bilik. Okay, and then for dekat luar dia ni, kita tadi daripada bawah Okay, daripada bawah. Okay, daripada bawah tadi kita naik tangga. Okay, ni kita punya bilik. Okay, so dia ada juga ada sediakan meja kalau kita nak lipat santai ke apa. So kita boleh duduk lepak santai kat sini lah. So macam kita ni rumah yang ada 3 bilik. Rumah yang ada 3 bilik lah. So dia ada lah, kan, dia ada wifi pun ada. So kalau tengok sini wifi pun ada. So dia lebih kurang ada bilik-bilik rumah dan bilik-bilik lah. Yang macam ni rumah 2 bilik, yang macam ni rumah 3 bilik. So once kita masuk je, okay, dekat kawasan rumah kita ni, so dia sediakan dekat sini ada meja makan. Okay, ada meja makan, and then ada tempat kita nak masak nasi ke. Okay, ada dapur. Okay, and then disediakan ruang untuk kita lepak. Especially ada TV, mungkin kita nak lepak santai sembang. Dia ada macam ni, kita ada 3 bilik. So bilik pertama, bilik kedua, and then bilik ketiga. So kali ni kita duduk bilik first ni lah. So jom kita masuk dekat bilik kita. So kali ni kita lepak lah. Kita akan tidur dengan bro kita. Tu bro Kerry. So ni bilik kita. Untuk bilik ni kita ada katil single dan juga katil queen lah. Okay, and then okay, macam biasa lah. Masuk je, disediakan katil, ada towel. Okay, ada tempat untuk kita nak siapkan diri apa semua kan. So ada lah. And then toilet dia. Okay, kalau tengok luas juga toilet dia. So ada water heater semua. Alright, so ni apa yang kita dapat dekat Kundasang Guest House lah. Dekat kawasan Kundasang ni. So kita akan stay kat sini untuk one night. Esok pagi kita akan panjat, kita akan panjat naik ke Gunung Kinabalu lah. So memang sesuai. So kalau korang duduk santai lepak kat sini sambil tengok TV, and then korang boleh nampak view. Okay, korang boleh nampak view. So ni view yang kita akan dapat lah. And then of course parking dia pun luas. Okay, parking dia pun luas. So kalau korang nak, korang boleh search Kundasang Guest House Kundasang Guest House dekat kawasan Kundasang ni. Dan kalau nak masak, okay, ni disediakan lah. Disediakan dapur, right. Disediakan tong gas. Dia ada pinggan mangkuk apa semua kat sini memang disediakan lah. Okay, so ni lah, okay, untuk kita satu hari satu malam dekat sini lah. Dia banyak guest house yang lain. Kalau tengok sepanjang sekitar-sekitar ni pun banyak guest house juga. Tapi ni yang kita nampak sesuai untuk kita stay dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan yang lain untuk misi kita mendaki Gunung Kinabalu. Okay, itulah misi kita. Kita nak mendaki Gunung Kinabalu. So inilah view kita
dekat Kundasang Guest House. Dekat mana guys? Dekat Kundasang, Sabah. So kat atas tu okey, ada Pekan Kundasang. So dekat je dengan Pekan Kundasang. Turun bawah sikitnya kita dah sampai dekat kawasan Kundasang. Okey, setakat tu saja video di Kundasang House. So kalau mana yang nak stay dekat Kundasang Guest House ni, korang boleh search je and then booking dekat sini lah. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. So jumpa kita di video yang akan datang. Okey, bye bye guys.